Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi. Selamat datang ke episod ke-14 dalam siri 100 Hari Motivasi Pelajar. Hari ini saya ingin memberikan satu pesanan yang sering dianggap remeh tetapi sebenarnya sangat penting dalam kejayaan pelajar. Jangan malas buat nota. Pelajar yang saya sayangi, ramai murid suka bergantung pada buku teks, modul atau slate guru. Tetapi cubalah ingat satu perkara. Apa yang anda tulis sendiri lebih mudah masuk ke dalam ingatan. Nota bukan sekadar tulisan. Nota adalah cara otak kita menyusun maklumat. Nota membantu kita fokus pada isi penting, bukan yang tidak perlu. Nota menjadikan pelajaran lebih mudah difaham dan lebih cepat diulang kaji. Pelajar cemerlang sentiasa membuat nota kerana mereka tahu manfaatnya. Nota membantu mengingat lebih lama. Nota memudahkan ulang kaji sebelum peperiksaan. Nota menjadikan pelajaran lebih teratur. Nota menjimatkan masa kerana kita tidak perlu membaca seluruh buku setiap kali belajar. Buatlah nota dalam bentuk yang anda suka. Poin ringkas peta minda, jadual perbandingan lakaran visual, ayat mudah yang diringkaskan, apa sahaja bentuk pun, yang penting anda faham dan anda boleh gunakan semula. Ingatlah, pelajar yang malas buat nota selalunya keliru dan panik ketika musim peperiksaan, tetapi pelajar yang rajin buat nota akan lebih tenang kerana mereka sudah menyusun ilmu lebih awal. Jadikan nota sebagai senjata utama anda. Walaupun penat sedikit pada awalnya, ganjarannya sangat besar pada masa depan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI YouTube untuk mengikuti episod-episod motivasi pelajar yang seterusnya. Teruskan berusaha, teruskan mencatat, teruskan cemerlang.